Okey, selamat tengah hari, geng. Kita ada sebuah Wira Aerobag. Wira Aerobag ni masalah dia kalau korang pakai kereta tak nak terjadinya macam ni, tukar gearbox seketul ataupun hang gearbox, kong gearbox, tak nak jadi macam ni, selalulah cek minyak auto kereta korang ke, penggunaan tu kena jaga. Macam kereta ni, saya suruh jaga minyak auto sebab apa? Sebabnya terjadinya macam ni. Minyak auto dia selalu berkurangan. Waktu dia nak drive kereta, dia cek kereta ataupun 2-3 hari sekali dia cek minyak auto terlalu kurang. Puncanya daripada sini, puncanya kurang tu. Tu gearbox auto paling sensitif, dia perlu minyak mencukupi. Tu minyak saya buka lah. Dia bocor. Ni, kesan menitik. Kesan-kesan merah ni menitik ni daripada dalam gearbox. Dia punya dalam gearbox tu dekat bola tu orang panggil torque converter. Torque converter tu dia ada dia punya OC, tengok ni, kesan minyak. Kesan minyak meleleh. Kesan minyak meleleh. Kalau anda kata minyak tak terjaga, meleleh macam tu sampai berkurangan, sampai lama-lama terlalu kurang, terlalu sikit minyak auto ada dekat dalam gearbox tu, kurang, jahanamlah gearbox. Dia akan terbakar dalam kelas split. Sebab dalam gearbox auto ni komponen terlalu banyak. Minyak auto perlu mencukupi. Kurang sikit tak ada masalah. Tapi bila kurang tu terlalu banyak, perlu wajib buatlah tukar dia punya OC dalam. Dekat dalam dia punya torque converter tu, dia ada OC dalam tu. Dalam ni ada OC. Wajib tukar OC ni. Kalau tak tukar, pakai juga almarhum lah gearbox ni. Macam dekat luar ni macam biasalah. Dasar OC ni orang cakap dekat luar je tak payah turun gearbox. Tapi kalau bila melibatkan bocor dekat dalam torque converter OC, perlu wajib turun gearbox, tukar sekali lah. Dasar OC, flywheel OC, buat sekali. Kereta ni minyak auto je, selalu berkurangan, puncanya bocor daripada bola dalam torque converter OC. Proton Wira Aerobag, kereta Malaysia.